Bagaimana untuk melihat Outstanding Purchase Document Listing? Hai, saya Jay dari EAST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak gunakan Outstanding Purchase Document Listing dalam SQL. Sekarang anda boleh pergi dekat Purchase, lepas tu Outstanding Purchase Document Listing. Sini anda boleh pilih anda nak tengok apa outstanding document dekat sini. Contohnya sini adalah Purchase Request, Purchase Order, Good Receive, Purchase Invoice, Cash Purchase dan Purchase Debit Note. Sini anda boleh pilih. Contohnya hari ini saya nak tengok saya punya outstanding purchase order. Lepas tu sini saya boleh letak tarikh yang saya nak check. Contohnya daripada January kepada Mei punya outstanding purchase order. Lepas tu sini saya apply. Kalau tak ada barang appear dekat sini, maksudnya sini period untuk ini tak ada outstanding purchase order. So saya cuma sekarang saya untick itu date, apply lagi. So sini anda boleh tengok saya punya outstanding purchase order adalah dekat Jun dan Julai, dua dokumen ini. Okay, ini adalah kuantiti yang saya tak transfer lagi. Saya sudah issue PO tapi saya tak transfer kepada GR ataupun purchase invoice lagi. Kalau anda nak tengok semua punya PO, contohnya PO 001, anda sudah transfer ke mana dokumen, anda boleh take print full view item, lepas tu apply satu kali lagi. So sini kita akan show semua PO yang sudah issue dalam sistem. Lepas tu sini kalau you expand, anda boleh tengok ini PO saya transfer kepada GR002 already. So sini anda boleh tengok sini ada column original quantity, lepas tu transfer quantity, ini outstanding punya quantity. So sekarang anda boleh pergi dekat preview. Okay, sini adalah listing report. Kalau anda ada transfer kepada dokumen-dokumen GR ke PI ke, sini anda boleh nampak. Ini adalah caranya untuk gunakan outstanding purchase document listing dalam SQL. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.